Bolehkah manusia membuat undang-undang sedangkan ramai orang beranggapan dalam sistem pemerintahan Islam hak untuk mencipta undang-undang atau menetapkan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bolehkah ahli-ahli parlimen yang beragama Islam ataupun anggota ahlul halli wal aqdi tadi itu, kumpulan elit Muslim tadi itu, apakah hak mereka untuk membuat undang-undang sedangkan hak perundangan itu adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Jawapannya begini. Seperti mana di dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat yang bersifat muhkamat dan ada ayat-ayat bersifat mutasyabihat. Muhkamat itu apa? Muhkamat ni adalah ayat yang jelas, tuntas. Contoh Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Ini adalah ayat yang tak sepatutnya berlaku perbezaan pandangan. Budak boleh faham, orang alim pun boleh faham yang sama. Dengan perincian-perincian yang berbeza. Tapi secara umum difahami dengan yang sama. Itu ayat muhkamat. Mutasyabihat pula adalah ayat-ayat yang bersifat kabur, samar-samar. Dan diciptakan begitu dengan tujuan supaya manusia menggerakkan akal fikiran mereka. Dan ayat-ayat mutasyabihat inilah yang membezakan antara ulama' dengan orang bukan ulama'. Ayat muhkamat ni semua orang boleh faham. Tapi mutasyabihat ni yang membezakan orang alim dengan orang yang bukan alim. Okay, orang yang tak alim biasanya dia akan keliru dengan ayat-ayat mutasyabihat. Sebagaimana dalam Al-Quran ada pembahagian muhkamat dengan mutasyabihat, begitulah juga dalam perundangan Islam. Ada undang-undang Islam yang begitu jelas, yang begitu qat'i. Tidak ada perbezaan pandangan, tidak ada kekeliruan. Contoh, seperti mencuri itu haram dan apabila pencurian itu sampai kepada kadar tertentu, hukumannya adalah potong tangan. Okey? Bila cukup syarat lah, bukan senang-senang potong tangan, sangat susah sebenarnya. Hukuman kepada orang yang melakukan zina dan dia telah pun berkahwin adalah rajam. Kalau dia belum berkahwin, sebat 100 kali. Hukuman bagi orang yang memfitnah orang lain berzina dalam keadaan dia tidak membawa 4 saksi, maka hukumannya adalah 80 sebatan. 80 sebatan. Maka ini adalah undang-undang yang jelas, tidak ada perbezaan pandangan antara ulama. Dan pada dataran ini tidak ada sesiapa pun yang berhak untuk ubah sana, ubah sini, tambah sana, kurangkan sini. Tak boleh. Tetapi ada undang-undang yang bersifat ranting. Undang-undang kecil yang bersifat ranting yang bersumber daripada undang-undang yang lebih besar. Khususnya apabila kita berbicara berkenaan dengan konteks khusus tempat tertentu atau konteks khusus negara tertentu. Dan tidak ada wahyu yang jelas berkenaan dengan perkara tersebut. Saya ambil contoh seperti undang-undang hukuman bunuh kepada pengedar dadah pada kadar tertentu yang melepasi kadar yang yang melayakkan dia kena hukuman mati lah. Adakah dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW ayat ataupun hadis yang menyatakan dengan jelas siapa yang mengedarkan dadah melepasi kadar tertentu, maka hukumannya adalah hukuman mati? Tak ada. Tapi ramai ulama bersetuju dengan hukuman tersebut. Adakah bermaksud mereka telah membuat undang-undang sendiri? Adakah mereka telah merampas kedaulatan membuat undang-undang ataupun hak membuat undang-undang daripada Allah dan memberikan kepada diri mereka sendiri? Tidak. Sebab perkara ini berkisar kepada perkara yang tidak termasuk dalam perkara qat'i yang muhkam. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia termasuk dalam perundangan ta'zir. Dia bukan qisas, dia bukan hudud. Tetapi dia masuk dalam ta'zir. Kerana apa? Ulama berhujjah, pengedaran dadah ini bila sampai pada kadar tertentu, dia membawa kerosakan yang maha dahsyat. Bahkan dia membawa kepada tahap mengambil nyawa orang lain. Kadang bukan satu nyawa. Kadang menghapuskan dan menghancurkan nyawa berpuluh-puluh orang
bahkan beratus-ratus orang. Maka mengikut kesan mudarat yang begitu besar itu melayakkan dia untuk dibunuh. Maka itu bukan membuat perundangan dan merampas hak membuat undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kias yang dibuat berdasarkan hukum asal, iaitu apabila mudaratnya itu besar, maka layak dikenakan hukuman yang berat. Dan dalam bab ta'zir, hakim ataupun seorang imam itu berhak menetapkan hukuman yang setimpal dengan hukuman manusia, dengan penghakiman manusia, dengan penilaian manusia kepada perbuatan jenayah tersebut. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, memandangkan saluran ini adalah saluran yang baru, maka saya meminta dan memohon daripada sahabat-sahabat sekalian untuk menyokong dengan subscribe, like dan juga share, kongsikan kepada orang-orang lain, kepada keluarga masing-masing, kepada kawan masing-masing, supaya manfaat ini lebih meluas. Terima kasih.